Perdana Menteri Anwar Ibrahim meluahkan rasa kecewa dengan tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang memandang rendah terhadap usaha kerajaan dalam berhubung dengan pemimpin dunia untuk menyelesaikan konflik serantau dan global. Beliau turut mempertikaikan perbuatan sesetengah pihak yang memperolok-olokkan beliau dengan panggilan Perdana Menteri telefon. Anwar menegaskan bahawa walaupun usaha ini dianggap remeh oleh segelintir pihak, ia telah memberi hasil yang positif, antaranya dalam membantu menyelesaikan konflik antara Kemboja dan Thailand. Ahli-ahli parlimen ini dengan mudahnya mempermainkan usaha ini dan menyebutnya sebagai Perdana Menteri telefon. Sedangkan melalui telefon itulah kita berjaya mendamaikan Kemboja dan Thailand. Dengan cara yang sama, kita turut menyertai usaha-usaha lain, walaupun dengan usaha yang kecil, ujar Anwar, seperti yang dipetik dari berita harian. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan program Madani Rakyat di Politeknik Merlimau, Melaka. Dalam pada itu, Anwar turut berkongsi bahawa beliau telah dihubungi oleh kerajaan Qatar untuk memberi sokongan dalam usaha membawa Menteri Pertahanan Afghanistan dan Pakistan ke meja perundingan damai. Kerana hubungan baik yang kita miliki dengan Pakistan dan Afghanistan, kita diminta untuk menekan dan mendesak kedua-dua negara ini agar mencari jalan damai yang kini sedang dalam proses rundingan di Doha, Qatar, jelasnya. Menurut beliau, walaupun Malaysia merupakan negara kecil, namun dengan penghormatan yang diberikan, usaha tersebut dilaksanakan dengan tekad dan penuh keikhlasan. Jadi, apa salah kita? Kita bukan menghantar jutaan ringgit, hanya bercakap dan menggesa mereka untuk mencari perdamaian. Alhamdulillah, hari ini mereka terus berunding dan kita berharap hubungan antara kedua-dua negara ini akan kembali aman kerana perang hanya akan menyusahkan rakyat dan mengakibatkan penderitaan, kata Anwar lagi.